Hai semua, selamat datang. Okey, hari ini kita nak selami satu proposal pelaburan yang bukan biasa-biasa. Kita cakap pasal satu pertaruhan besar yang berpotensi mengubah terus landscape satu industri gergasi kat Malaysia ni. Dan ini bukan soal untung cepat je tau, tapi lebih kepada pelaburan untuk masa depan kita, masa depan negara. Cuba teka sikit, industri apa kat Malaysia ni yang nilainya dah pun lebih 28 bilion, tapi yang bestnya dia baru nak warm up je untuk meletup lagi besar? Jawapannya mungkin akan buat anda terkejut sikit. Betul, jawapannya kita semula. Bunyi macam biasa je kan? Tapi jangan pandang rendah. Sebenarnya, Persatuan Kita Semula Malaysia atau kita panggil MRA dah bentangkan satu kertas cadangan pelaburan yang sangat strategik kepada Koperasi Malaysia. Anda tahu, Koperasi Malaysia ni kan rangkaian koperasi pelaburan milik ahli yang terbesar kat negara kita. Jadi jom kita tengok apa yang ada dalam proposal ni. Okey, ini agenda kita. Mula-mula, kita tengok proposal tu sendiri. Lepas tu, kita gali lombong emas tersembunyi Malaysia. Kita akan zoom in pada sisa elektrik sebagai masa depan industri ni dan macam mana teknologi canggih boleh gandakan untung. Last kali, kita akan follow the money. Tengok aliran duit dan fahamkan impak dia yang sebenar. Jom kita start. Jadi, apa sebenarnya isi proposal ni? Senang cerita macam ni. MRA jemput semua koperasi bawah Koperasi Malaysia untuk jadi rakan kongsi strategik. Ini bukan setakat labur duit tau. Ini macam tiket VIP untuk jadi sebahagian daripada enjin ekonomi hijau negara kita yang tengah laju memecut. Okey, sekarang kenapa peluang ni hot sangat? Untuk faham, kita kena tengok dulu betapa besarnya skala industri ni dan berapa banyak duit yang berlega dalamnya. Jom kita cakap pasal nombor. Pada tahun 2025, saiz pasaran kitar semula kat Malaysia dijangka cecah RM28.5 bilion. Saya ulang ya, RM28.5 bilion. Wow. Ini dah bukan cerita pasal kutip tin kat belakang rumah, kawan-kawan. Ini dah jadi satu industri gergasi. Dan ia tak berhenti kat situ. Tengok ni, unjurannya pertumbuhan 11% dalam setahun je. Gila laju. Puncanya, salah satunya sebab dasar ESG. Pelaburan yang jaga alam sekitar, sosial dan ada tadbir urus yang baik. Benda ni tengah jadi trend global. Jadi, ini signal yang jelas. Pasaran ni memang tengah on fire. So, duit ni semua datang dari mana? Kalau kita tengok jadual ni, ada 3 hero utama, skrap keluli, aluminium dan kuprum. Keluli tentulah sebab banyak projek infrastruktur. Kuprum pula, ini penting sebab permintaan dari industri kereta elektrik atau EV tengah meletup sekarang. Nampak kan? Kat mana lubuk duit dia? Baiklah, dalam banyak-banyak peluang yang ada, proposal ni fokus pada 2 bidang yang paling power, paling inovatif dan paling tinggi potensinya. Inilah dia, masa depan industri kitar semula. Ini dia 2 jagoan dalam proposal ni, pemprosesan e-sisa dan pemprosesan bateri EV. Cuba tengok potensi pasaran masing-masing. Sama-sama dijangka cecah RM2.5 bilion. Gila kan? E-sisa ni bayangkan macam kita melombong emas dan palladium dari telefon bimbit atau laptop lama kita. Bateri EV pula, ia jadi tulang belakang untuk revolusi kereta elektrik Malaysia. 2 masalah, tapi dua-dua penyelesaiannya bernilai bilion ringgit. Okey, ada bahan mentah tu satu benda. Tapi, macam mana kita nak parah keluar setiap sen nilai daripadanya? Kat sinilah magic dia. Jawapannya satu je, teknologi. Get ready, sebab part ni akan buat mana-mana pelabur pun ternganga. Jadual ni dah jelaskan semuanya. Tengok ni. Untuk e-sisa, bila kita tukar dari teknologi biasa ke AI Urban Mining, maksudnya guna AI untuk melombong dalam bandar, hasil boleh naik sampai 35%. Untuk bateri EV pula, teknologi Direct Cathode Recycling boleh lonjakkan hasil sebanyak 40%. Ini bukan setakat naik sikit-sikit tau. Ini lompatan gergasi. Cuba fikir sekejap, hanya dengan upgrade teknologi, nilai jualan boleh melonjak 40%. Kalau anda seorang pelabur, nombor inilah yang anda nak dengar. Ini bukti yang pelaburan dalam teknologi itu bukan belanja hangus, tapi ia adalah mesin pengganda keuntungan. Okey, kita dah nampak potensinya yang besar. Sekarang, jom kita follow the money. Kita akan tengok pecahan ringkas kewangan untuk salah satu projek utama ni supaya kita betul-betul faham macam mana duit tu bekerja. Jom kita tengok kes fasiliti e-sisa sebagai contoh. Mula-mula pelaburan sebanyak RM50 juta untuk bina kilang, beli mesin, semua itulah. Lepas tu, operasi pun bermula. Dalam tahun kedua, dijangka dah boleh break even atau pulang modal. Dan lepas tu,
Untung kasar tahunan dijangka sekitar RM9 juta. Simple, jelas dan nampak perjalanannya dari A sampai Z. Carta Ban ni pula tunjuk perbandingan yang sangat menarik. Fasiliti e-Sisa dapat RM9 juta setahun. Memang dahsyat. Tapi, tengok fasiliti bateri EV, RM13 juta. Kenapa lebih tinggi? Sebab dia tengah melombong emas zaman moden, benda-benda macam lithium, kobalt. Jelas kan mana satu peluang yang lagi juicy? Tapi tunggu dulu, pelaburan ni bukan pasal duit semata-mata. Jom kita undur sikit, kita tengok gambaran yang lebih besar. Impak dia pada negara, pada komuniti kita, lebih dari sekadar angka dalam akaun bank. Inilah yang kita panggil situasi menang-menang-menang. Ahli koperasi dapat pulangan dividen yang stabil. Komuniti dapat manfaat daripada inisiatif hijau. Dan negara, ia selari dengan agenda ekonomi hijau Malaysia, siap dapat sokongan padu dari agensi macam MIDA, JAS dan SIRIM lagi. Ini bukan lagi sekadar pelaburan kawan-kawan, ini adalah usaha membina negara. Jadi, kita berbalik pada soalan besar tadi. Macam mana satu pelaburan tunggal boleh buat 3 benda serentak? Jana untung, perkasakan komuniti dan letakkan negara kita sebagai peneraju ekonomi hijau. Proposal ini bukan setakat bagi jawapan, dia bagi pelan tindakan. Dan itulah saya rasa satu perkara yang sangat-sangat berbaloi untuk kita fikirkan bersama.